Okay. Semalam aku dah tukar thermostat. Okay, dah tukar radiator cap, coolant semua dah tukar. So hari ni dia kipas tak jalan. Kipas tak jalan, temperature naik. Aku syak switch fan ni terrosak. So cara nak check motor kipas ni hidup atau tak hidup, korang bypass macam ni. Okay, daripada soket switch fan ni kau ambil satu wire macam ni, switch fan satu lagi kau touch je dekat body, ataupun kau letak je selit lah kat sini pun tak apa. Automatic akan jadi kipas direct lah. Maknanya kipas tu kau on kunci je, kipas akan hidup. Okay, kipas akan hidup. So jom kita on kunci. Sebelum tu kita cabut dulu, kita tengok kipas hidup ke tak. Okay, so sekarang kita on kunci. Okay, on dah on Kita tengok sekarang ni kipas tak pusing. Kipas memang tak pusing. Okay, kunci tangan. So bila kita dah on kunci, kita ambil satu wire ni, kita touch je. Itu hidup. Okay, maknanya motor kipas ni masih elok. Dan punca dia aku rasa dekat sini lah. Okay, kat sini switch fan ni problem. So tukar. Benda ni baru berapa ringgit, 12 ringgit je. Murah lagi daripada motor fan lah. Okay, motor fan ni paling murah pun rasa 780 kot. Daripada kau tukar ni, baik kau tukar ni. Yang ni 12 je. So dah jumpa punca. Itulah sedikit sebanyak perkongsian berkenaan kereta kancil ni 660 atau 85 sama je.